Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, salam perpaduan ya. Saya mengikuti ucapan panjang PMX semalam di Majlis Kementerian Kerjaya Majlis bulanan kalau lebih macam itu. Jadi apabila saya merumuskan, saya mula bertanya, kenapa ucapan PMX terlalu panjang, berputar-putar macam puting beliung, tidak menjabat isu sebenar negara. Saya percaya kerana PMX lebih menekankan retorik, kasih sayang, nilai hikmah, keramah insan, madani, tetapi gagal memberikan jawapan teknikal tentang satu, kelemahan ekonomi sebenarnya, ya, projek terbengkalai yang di sana sini belum siap sebagainya, kos sara hidup yang meningkat setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kegagalan kerajaan untuk mereformkan beberapa agensi dan sebagainya, krisis air dan elektrik di Sabah yang dah tertunggal beberapa tahun, prestasi kementerian yang merosot. Ucapan panjang sebenarnya cuba mengalih perhatian daripada kelemahan pentadbiran. Setelah itu, poin yang kedua, PMX sebut soal kasih sayang, jambatan, bukit bukau, haiwan, pepohon. Apakah ini relevan dengan isu rakyat sekarang? Tentunya tuan-tuan pun boleh menjawab, tentunya tidak. Isu rakyat hari ini ialah harga barang naik, tuan-tuan dan puan-puan. Gaji rakyat tidak naik. Rasuah semakin terdedah. Rasuah di sana sini. Projek infrastruktur lambat. Seperti berlaku di Sabah. Baik pun di mana-mana tempat. Di sebahagian tempat di Semenanjung. Sabah dan Sarawak amat ketinggalan. Hutang negara semakin tinggi. Sekarang ini dah menjejah sehingga RM1.3 trilion. Ucapan PMX lebih sesuai dalam kuliah agama, bukan mesyuarat kerjaan. Selepas itu dia menyentuh, katanya kerjaan sekarang ini kerjaan stable. Saya pun bertanya, betulkah tidak? Stable hanya kerana mungkin bergantung kepada sokongan blok-blok lawan BN, BN, GPS, DRS, tiada keupayaan sendiri membentuk kerajaan isu dalaman PH, DAP, PKR, UMNO, sentiasa bergolak kegagalan menemui janji reformasi. Stable bukan bermaksud berfungsi. Kerajaan madani stable tetapi lemah dan tidak berprestasi. Jadi seterusnya dia menyentuh juga beberapa katanya negara berkembang, peleburan meningkat, pengangguran menurun. Betulkah ini kejayaan? Statistik boleh dihias, tetapi realiti rakyat menunjukkan gaji median masih rendah. Rakyat bergantung bantuan STR, SARA, harga barang naik tanpa kawalan. Peleburan asing banyak dalam sektor low cost, bukan high tech. Ekonomi rakyat biasa tidak pulih. Ekonomi makro, PMX tidak rasa apa yang rakyat rasai. Seterusnya PMX juga menyentuh mengenai hal kemiskinan, tegar, hampir sifar katanya. Apakah keadaan itu benar? Agak mustahil kalau saya tengok. Sabah, Sarawak, Kelantan masih tinggi kemiskinan. Tegar, angka turun bukan kerana rakyat jadi senang, tetapi cara kiraan ditukar isu rumah daif, akses air, elektrik dan pendidikan masih sangat teruk. Statistik
bukan realiti. Kena turun padang tuan-tuan dan puan-puan baru kita tengok apa yang berlaku di lapangan. Dia juga menyerang budaya mengagungkan pemberi rasuah. Siapa yang dia maksudkan Albert T. kot. Artinya dalam kerajaan sendiri, kes rasuah tertentu disettle melalui DNA, individu berprofil tinggi dilepaskan. Kes melibat sekutu politik tidak disentuh. Kes melibatkan orang tertentu tidak ditangguh. Retorik PMX tidak seiring tindakannya. Ada juga katanya jangan marah bila tindakan diambil terhadap orang kita, tetapi mengapa kes tertentu tak disentuh langsung? Dia bertanya pula. Kerana jawapan saya, kerajaan Madani double standard dalam penguatkuasaan. Banyak kes politikus kerajaan tutup fail. SPRM kelihatan selektif. AGC dilihat tidak bebas. Pemimpin tertentu dilindungi demi kelangsungan kerajaan campuran. Inilah sebab rakyat mula hilang kepercayaan. Dalam ucapan yang amat berhormat PMX juga, banyak merujuk hikmah, dakwah, hadis. Adakah sesuai bagi seorang Perdana Menteri? Ya, jawapannya tidak. Dalam urusan pentadbiran negara, rakyat mahu angka, bukan ayat PMX. Rakyat mahu penyelesaian, bukan ceramah. Rakyat mahu dasar, bukan simbolik. Ucapan PMX menunjukkan kekosongan polisi diganti dengan retorik agama. Tuan-tuan dan puan-puan, PMX mula memuji KKR dan menterinya, tetapi projek masih lambat. Masih lambat. Kenapa? Kenapa lambat? Birokrasi tidak efisien. Tender tidak telus. Banyak political interference. Bajet tidak diurus cekap. Tanda KPI jelas. Tiada PKI yang jelas. Projek dan terbengkalai terus meningkat. Puji tidak sama dengan prestasi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akhirnya dia menyentuh. Ada dia sentuh lagi satu. Persoalan kenapa orang Sabah marah. Tentunya orang Sabah marah. So itu PH, DAP dan PN tidak mendapat sambutan begitu baik. Kerana rakyat Sabah sudah muak dengan janji KL. Air tiada. Elektrik tidak stabil. Jalan rosak bertahun-tahun. Harga barang mahal. Layanan pusat tidak adil sebelum dan selepas Madani. 3 tahun Madani, Sabah masih terpinggir. 3 tahun itu bukan masa yang pendek, panjang sebenarnya. Banyak boleh dibuat. Sekiranya agensi-agensi menggerakkan mengikut SOP masing-masing. Apa dia kata? Lepas itu, dia kata, jangan risau, saya tak turun. Kenapa dia obses dengan kedudukan tersebut? Kenapa kerana kerajaan sekarang sangat rapuh. PMX sendiri sedar ada tekanan dalam hubungan PKR, DAP, UMNO tidak kukuh. Rakyat semakin hilang sabar. Prestasi kerajaan dipersoalkan. Tekanan dari blok pembangkang meningkat. Ayat saya tidak turun menggambarkan kebimbangan politik, bukan keyakinan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya ucapan PMX sebegitu panjang, berjelas-jelas, berputar-putar, kena mengelak isu sebenarnya. Banyak istilah, hikmah, kasih sayang, karamah insan. Tetapi rakyat mahukan kecekapan, bukan khatib politik. Selagi ekonomi rakyat lemah, rasuah double standard, Sabah dan Sarawak terpinggir dan projek lambat, Madani hanya tinggal jenama tanpa isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.